Yang ini saya rasa gembira kerana saya juga senada dengan dia bahawa sistem ini sukar untuk digodam. Bila kita bercakap soal keputusan pemilihan, saya letak belakang dululah soal mereka yang nak meletak jawatan ni, semua ini cerita ke belakangnya. Tadi Saudara Faizal bangkitkan, adakah pihak parti bersedia kalau katakan ada bantahan nanti, bersediakah parti dengan auditornya nak mendedahkan semua laporan? Untuk pengetahuan Saudara Faizal dan semua pihak pengurusan jawatan kuasa pemilihan parti sudah pun bersedia beberapa bulan sebelum pemilihan berlaku. Semua protokol, kalau kita perhatikan betul-betul dalam dewan, dalam borang keputusan itu ada tanda tangan auditor. Semua keputusan yang dibuat berdasarkan sistem ini dibentangkan di dalam mesyuarat majlis pimpinan yang dipersetujui juga oleh semua pimpinan, yang turut dihadiri oleh semua pimpinan yang kita tahu hari ini. Timbalan Presiden, Naib Presiden. Itu soalnya. Adakah JPP bersedia? Iya. Mungkin hari ini kita berbicara soal sistem. Malam ini saya nak bicarakan protokolnya. Okey. Bila kita masuk undi, cara nak mengundi, nama apps-nya itu apps Adil. Izinkan saya menceritakan kaedahnya. Prosesnya itu bagaimana? Bila kita masuk apps Adil, benda pertama kita kena minta OTP. Apa dia OTP? One time password. Siapa boleh terima? Owner phone sendiri. One time password. Dia terima kali pertama. Itu untuk dia masuk dalam sistem Adil. Kemudian bila dia dah masuk sistem Adil, dia kena pilih modul pengundian. Dekat modul pengundian ada 2 lagi security yang dia kena lalu. Satu lagi OTP. Saya ingat ini Faizal juga laluinya. Kemudian satu lagi iaitu selfie. Apakah tujuan selfie ini sebenarnya? Ramai orang petikaikanlah, muka tak sama pun boleh lepas katanya. Inilah yang disebutkan oleh saudara Faizal tadi. Adakah JPP bersedia untuk buka kembali, siasat kembali? Kalau benar ada penipuan di cabang tersebut, yang selfie itu tadi akan didedahkan semua untuk mengesahkan tuanlah yang mengundi, tuanlah yang selfie. Selepas auditor membuat semakan kepada keputusan, kita akan tahu berapa ratus undi yang tuan pilih, siapa yang mengundi. Kerana ada 2 protokol security lagi yang kita lalui, iaitu OTP dan selfie. Apa maknanya tuan? Maknanya sukarlah. Kalau katakanlah saya nak bagi phone saya ni kat orang lain, tolonglah undi untuk saya. Hampir mustahil perkara itu boleh berlaku. Sebab itu saya katakan tadi perbezaan. Saya mulakan dengan perbezaan daripada 2010 hingga 2025. Bagai langit dengan bumi perbezaannya. Kali ini kita mengundi daripada rumah aja. Dengan semua protokol-protokol keselamatan yang diberikan, kita yakin bahawa memang genuine pengundi itu memberikan undi. Maka that's it. Itu keputusan yang mereka buat. Dan kalau katakanlah ada proses bantahan, semakan, jangan katakan mereka bersedia. Hari ini saat kita bercakap ini, majlis pimpinan parti sedang memesyuarat dan baru aja selesai. Baru aja selesai. Daripada petang tadi Daripada petang tadi baru aja selesai. Maksudnya apa? Parti, jawatan kuasa pemilihan, pengurusan, mereka yang menyediakan perkhidmatan memang bersedia untuk menjawab segala segi. Kalau ada ketidakpuasan hati, bangkitkan mengikut saluran. Insya-Allah auditor dan pihak yang akan menyiasat akan membentangkan segala-galanya. Kerana itu saya sebutkan tadi, pemilihan 2025 ini adalah antara pemilihan yang terbaik yang pernah dilalui oleh Parti Keadilan.